Sini ni ramai kau tak lagi habis-habis kuliah lagi masuk ramai duk belakang orang. Mengaji haram tak mau ramai baca Quran dah. Dah mahal dah. Jangan marah saya Allah. Kita kata tak faham. Tak. Kau nak kira baca Quran ni. Baca Quran baguslah. Tak ada masalah. Tapi memadai kau duk mengaji baca Quran yang mengaji fiqh, tauhid, tasawuf ni tak bisa duk mengaji langsung tiba-tiba 20 ada arti mengaji. Orang duk baca tiba 20 tak mengaji. Baca Quran ni masuk penuh. Kau duk luar melama. Nak ikut ah. Tak tahu nak hari ni ada ke tak orang tak. Tapi nak kata tak faham. Tahun lepas tu tahun lepas saya tak kata. Tahun ni aku kata malam saya pergi kuliah dekat Damaria Jaya taruh dia bagi tajuk beribadahlah dengan ilmu yang benar. Saya taruh malam tu sampai habis-habis kuliah orang surau dia kata alhamdulillah ustaz tekok depa reh hati dengan kena taruh dia orang mai semayang mai dalam masjid Damaria Jaya tu kalau baca Quran tu 15 grup baca Quran mengaji haram tak mau mengaji tak maaf kata nak biar marah bi marah apa saya orang sini nak marah saya tak tahu marah aku lahir sini beranak sini sekolah mu sini tak main bola mu sini juga bukan orang luar. Ada Ustaz Sobri kata apa marah apa kata Ustaz Sobri ni orang luar dan macam apa kata kat dia ada orang bujang tak suka kat dia apa berlambak marah kat dia nak marah kat dia sedap sikit tau dia cari duit buat surau ni tu sedap sikit dia tu muka tu ketak kat mana cari duit lah 7-800 ribu buat surau. Kalau harap orang bujang nak jadi surau ni tak jadi nak cari tang mana orang kampung buat surau tak ni dengan hiasan cantik apa semua macam masjid tu kalau kita nak minta jadi masjid boleh jadi minta jadi masjid tu kita jumpa Jabatan Mufti harap-harap dia buat tukar jadi masjid boleh buat kalau nak buat tapi kita tak mau itu je lah sebab masjid pun dekat masjid bujang pun dekat masjid. Kalau Ustaz Sobri kata mau marah Ustaz Sobri bukan orang sini orang luar. Kalau nak kira orang luar ayah saya orang luar tak bukan orang sini pun kena ada banyaknya dulu datuk kuliah tu nama Abang Khairul tu pun orang luar dari duk Kuala Lumpur saya ingat lagi saya kecil dia tu duk datuk kuliah orang luar bukan orang sini pun. Kalau depa tekok tak marah kalau saya tekok marah biar tapi hakikatnya macam tu. Kalau Masjid Damaria Jaya tu dia punya tadarus dia 15 kumpulan 20 kumpulan penuh masjid tu orang perempuan ni. Tapi kalau mengaji ke Ustaz Fauzi Tahir dia mengajak faraid dia protestik petah dia tu mengajak faraid tu Tok Siak situ lah kata Tok Siak kata lepas mereka habis kuliah tu petah faraid tu mereka tak lebih tingkat Tok Siak tu kata mereka tak ada adab dengan ilmu hampa buat balik lah hak ustaz tu bagi maka ustaz tu bagi dia buat keluar duit dia protestik bersungguh dia nak mengajak hampa ilmu faraid bagi hampa faham. Tapi bila habis-habis kuliah, habis-habis sembahyang isyak, petang faraid tu letak lebih-lebih tingkat lah. Tok Siak ni tolong kutip. Mereka tinggal, mereka tak buat balik hak ustaz tu bagi tau. Ustaz tu bagi menggunakan duit dia tau. Bukannya dia claim kat masjid, dah saya buat keluar ni, masjid kena bayar lebih lah. Tak, dia guna duit dia. Bersungguh dia nak bagi kita faham. Tiba-tiba kita tak hargai ilmu tu, letak lebih-lebih tingkat saja. Jadi hak ni kena pergi betul lah. Semua orang muji tajwid sejak daripada usia muda sampai tua, kira muji tajwid lah. Itu ya, muji tajwid baca Quran betul dah. Okey dah tu, tak ada masalah dah. Kira muji tajwid lah. Sejak daripada tua daripada muda sampai tua. 20 tahun, 30 tahun muji tajwid lah. Sifat 20 kita tanya dia, qudrat iradat. Tak faham qudrat iradat. Dia tanya ayat mustakmal mutanajis. Tak faham. Tak tanya buat haji, cuba cerita awak nak pergi haji tahun ni kan. Cuba cerita tengok manasik haji di mana tak reti. Tak apa muji tajwid mengaji, saya pun tak alah. Bagus muji tajwid ni tak ada masalah. Tapi memadai ke 30 tahun, 40 tahun kita habis usia dengan muji tajwid ya. Muji tajwid ni kalau kita baca tu orang dengar okey dah. Boleh dah orang ni, tak apa dah. Tak ada salah dah. Kalau salah pun sikit-sikit lah. Cukup lah. Pergi mengaji alim pula, berlambuk ni. Ilmu yang kena mengaji. Faridah pun tak kenal ni. Musalli pun tak kenal ni. Tak mana hak wajib-wajib tu. Tak kenal. Duk pergi kalut mengaji hal lain. Jadi hal ni kena kerti juga. Setengah orang kita dia tak faham. Tak. Kalau kata, mereka kata kita boleh tiap. Kalau tak kata, tak boleh. Kena kata tak. Kamu faham? Tak apa mengajilah Quran. Tak ada masalah. Bagus mengaji Quran. Tapi kuliah pun kena mengaji juga. Oh, tak gitu juga. Lagi habis imai, lagi nak kata mai kan. Lagi habis masuk amai. Baca Quran. Puasa di syurga dah. Syurga dah pun. Ngaji haram dah mah. Tak betul, lagi betul. Tak maaf nak kata. Tak kata tak faham. Ya itu. Ni mengaji hadis Nabi ni. Tu saya kata budak-budak ni. Saya duk baca hadis ni mengaji. Sementara aku duk ada lagi.
Kalau aku tak ada, nanti tak ada, ampun nak cari tang mana orang nak baca Riyadhus Shalihin ni daripada awal sampai habis. Kita baca sebelum ni, kita dah baca dah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, kita baca habis. Tu kita dah mengaji dah sebahagian daripada Sahih Bukhari. Kita dah habis dah baca sebahagian daripada Sahih Bukhari. Maksudnya 3 katil, lebih kurang 3 katil hadis kita dah baca. Tak, ni kita baca Riyadhus Shalihin ada lebih kurang 1800 lebih hadis, dekat 1900. Saya baca daripada awal sampai habis, dan ada rakaman dalam YouTube, saya rakam. Tapi jadi kebajikan kat saya bila saya mati. Nanti orang tak nak, orang boleh dengar balik apa semua. Baca daripada awal sampai habis. Ampun nak pergi cari tang mana orang nak baca Riyadhus Shalihin ni habis. Memanglah ada kat masjid-masjid ada, tapi dia baca sebulan sekali. Tak kata kat dia lah. Sebab masjid mana nak bagi ke dia hari-hari. Dan dia pun takkan nak kata, "Oh Imam panggil saya setiap minggu." Takkan nak kata begitu. Masjid kata ustaz main sebulan sekali. Main sebulan sekali bila nak habis Riyadhus Shalihin? Tak habis. 30-40 tahun pun tak habis. Kalau main tak main tu pun baca sikit dan semua tak habis. Kita di sini kita baca tiap-tiap pagi tau. Daripada awal sampai banyak orang kalau ikut ni. Dah 5 atau lebih hadis lah. Maksudnya kalau tuan-tuan mengaji kitab ni daripada awal sampai habis, tuan-tuan sudah mendengar hadis-hadis Nabi SAW dalam Riyadhus Shalihin. Bukannya kita mengaji hak ringkasan, ada ringkasan Riyadhus Shalihin, kita mengaji hak penuh daripada awal sampai habis. Dan bila habis kita bagi sanad pula, bersambung sampai Imam Nawawi. Jadi ambillah peluang. Jangan rasa hadis je. Hadis Imam Ghazali sehakikat dia pun di akhir umur dia ambil Sahih Bukhari letak atas dada dia. Dia mutalaah Sahih Bukhari tu. Kalau ikut Imam Ghazali tu dia ambil Sahih Bukhari dia letak atas dada dia. Akhir-akhir umur lah hidup dia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut dia tu hakikat tinggi dia tu. Telah menjalani jalan-jalan kesufian, tapi di hujung hidup dia kembali pada apa? Dia kembali pada hadis Nabi SAW. Jadi hak ni kena betul. Dengar orang dia rasa mengaji hadis ni macam saya dulu pun saya rasa macam tu. Saya rasa macam tak apa, bukannya orang banci. Tapi bila saya duduk baca hadis Nabi ni, rasa seronok pula baca hadis Nabi SAW. Sampai tidur malam, mengiga malam pun hadasana orang betul tu. Dia kata tidur malam hadasana dia kata. Ngigau. Saya dengar saya kata apa seronok tu lah. Kerana baca hadis ni sampai dalam tidur pun hadasana Aisyah radhiyallahu anha. Hadasatna Aisyah radhiyallahu anha. Dalam tidur tu baca hadasana saya seronok. Mudah-mudahan saya boleh mimpi jumpa Nabi SAW. Tu dengar hadis Nabi tak kala tak jumpa pun, tak harap jumpa. Kita duk baca hadis dia. Bukan baca orang lain. Dan hak kita hak baca ni pun kalau ikutnya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, mana ada duk ambil hadis palsu tak ada. Hadis sahih. Paling kurang hadis hasan. Kalau dhaif pun ada berapa puluh hadis dia dalam ni, lebih kurang 40 lebih dia yang dhaifnya. Hak kebanyakannya sahih, hasan sahih. Tak ada siapa nak tikai. Mana ada kalau tuan-tuan duk tengok orang nak baca Riyadhus Shalihin, ada orang tikai. Mu yang duk baca Riyadhus Shalihin tu hadis palsu banyak. Ada orang macam itu? Tak ada. Kerana orang tahu Riyadhus Shalihin ni diterima oleh semua golongan. Wahabi pun baca Riyadhus Shalihin. Bahkan Wahabi pun buat syarah bagi Riyadhus Shalihin. Walaupun mereka kata Imam Nawawi tu salah daripada segi akidah, tapi tak ada orang yang kata Imam Nawawi ada sumbangan, tak ada sumbangan dalam Islam. Orang Salafi pun baca, Wahabi pun baca, tapi dia baca cara dia lah. Itu bahasa mudahnya kan. Tapi nak kata besar hadis-hadis Nabi SAW ni, jangan rasa lekeh, jangan rasa kita dah dengar perkataan dia. Nah, habis ni kita baca alim pula. Saya dah saya nak baca tu. Apa dia tajrid pula. Tak apa nama. Ringkasan Sahih Bukhari juga. Al-Imam Zabidi tu. Mukhtasar Tajrid Sharih ke apa tak ingat. Ada kat rumah. Tu ada lebih kurang 2000 hadis dalam tu. Tu Imam Zabidi dia ringkas daripada Sahih Bukhari. Dia ringkas daripada Sahih Bukhari yang ribu-ribu tu, dia buat bagi jadi 2000 lebih. Apa sedia duit. Habis ni kita baca tu insya-Allah. Kalau tak baca tu pun baca hal lain. Ada pun mufrad ke. Baca kita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi didedahkan dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Sebab itu kena mengaji, jangan nak kira hak lain. Nak tak mengaji sini pun tak apa, pilih mengaji di mana pun. Masjid dengan apa mengaji. Jangan tak mengaji. Tak habis umur dengan mengaji ya. Mengaji pun ramai. Kerja kena ada kerja juga. Saya makan ni lah. Kerja mengaji pun ramai. Itu jelah. Fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Muttafaqun alaih. Habis. Maknahu sikit yang bagi an la yukhbata ahadun illa ala ihda hataini khoslataini. Sewajarnya tidak dicemburu seseorang melainkan di atas salah satu daripada dua perkara ini. Jangan dengki melainkan dua ni ya. Orang duit banyak dia sedekah, orang ada ilmu dia menunaikan ilmu tersebut dengan cara mengajak. Itu maksud hadis 544 ni hadis sambung. Ya.
Jangan marah kan. Nak kata tak faham. Nah, itu sudah. Marah-marah habis. Saya tak heran marah-marah habis. Saya jadi DP ya. Kita baca saat ni wirid pagi dengan petang. Sikit lah. Muka surat 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uhtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Hak tu tuan-tuan baca setengah sebab tu banyak kali. Tuan-tuan duk atas tahu dia baca. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fil nar wa azabin fil qabri. Wa su'il kibar tu minta jauh daripada umur yang terlalu tua. Biar mati ni umur standard itu maksud. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu. Ya.